Okey, jadi petang ni saya nak pergi solat ke Masjid Jami Sultan Lingga dikarenakan di situ ada silaturahmi dari Yang Amat Berhormat dari Ustaz Datuk Panglima Pegang Menteri Besar Kelantan. Dan juga dia akan tausiah di Masjid Jami Sultan Lingga. Dan tengok macam mana? Tengok sampai habis. Jadi dari sini ke Daik tu sekitar 15 minit. Okey, kita lanjutkan perjalanan dulu. Jadi kali ni kita dah sampai di Masjid Jami Sultan Lingga. Nah ini. Dah siap azan juga. Jadi kita akan langsung solat di sini. Kenal Kenal tak? Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, wa qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Maksudnya Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, dan Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang punya ilmu itu lebih tinggi dengan beberapa darajat. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati dan saya kasihi, hal yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi, kalau orang bagi tahu kepada kita berniaga di Daik Lingga ni untungnya 1 juta, tapi kalau berniaga di Batam untungnya 27 juta. Barangkali ramai kita yang akan berhijrah ke Batam kerana mengejar keuntungan. Itu keuntungan dunia. Keuntungan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Kita sering membaca Al-Quran, akhirat itu lebih baik bagi kamu berbanding dengan dunia. Dalam ayat yang lain Allah firman khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia adalah sementara. Kenikmatan dunia adalah sementara. Kesenangan dunia adalah sedikit berbanding dengan kesenangan akhirat. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis baginda, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Dunia ini kalau nak banding dengan akhirat tak lebih daripada kamu mencelup jari kamu ke dalam air laut. Ni orang Daik Lingga ni dikelilingi oleh lautan. Saya dari Kelantan nak sampai ke Daik Lingga ni, saya naik flight 1 jam ke Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur 1 jam 10 minit ke Batam. Daripada Batam saya pergi ke Tanjung Pinang, dan tengah hari tadi saya diminta untuk berkhutbah di Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat. Kemudian saya naik bot
daripada Pulau Penyengat datang ke sini, menyeberangi lautan. Dunia kalau nak banding dengan akhirat, Nabi sebut kamu celup jari kamu dalam air laut, satu jari kita celup. Falyanzur bima yarji, kemudian kamu angkat, kamu lihat apa yang melekat di jari kamu, itulah dia nikmat dunia. Kesenangan dunia, kemewahan dunia hanya sedikit. Akhirat keseluruhan lautan, itulah kesenangan, kemewahan, ganjaran Allah di akhirat. Kenapa kita berebut yang sedikit, kita menolak tawaran Allah yang cukup hebat kepada kita. Sedangkan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada siapa yang kekal, sama ada raja-raja, sultan, pembesar, jutawan, miliunan, orang kaya, semua mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang berpangkat mati, orang biasa mati. Yang penting kita kena jadi orang yang soleh. Bila kita jadi insan yang soleh, kita akan diberi oleh Allah ganjaran dunia dan akhirat. Dunia mendapat ganjaran orang soleh. Firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa di kalangan kamu yang melakukan amalan yang soleh. Apa dia amalan yang soleh? Amalan yang soleh, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal az-zahirah aw al-batin. Suatu ataupun tiap-tiap perkara yang Allah redha, yang Allah kasih, sama ada perkataan ataupun perbuatan, zahir ataupun batin, termasuk niat yang baik dikira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amalan yang soleh. Perkataan yang baik, amalan soleh. Perbuatan yang baik, amalan soleh. Niat yang baik, amalan soleh. Man amila salihan, sesiapa yang melakukan amalan yang soleh, min dzakarin aw untha, sama ada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Amalan yang soleh mesti dibina di atas asas iman. Atas asas iman. Orang yang beriman saja amalannya dikira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tak beriman, dia buat amalan yang baik, dia akan diberi ganjaran di dunia, akhirat. Dia orang bukan Islam, dia buat kebaikan, Tuhan balas di antaranya rezeki dia murah. Di antaranya Allah Ta'ala balas dia kadang-kadang kesihatan dia baik, tapi di akhirat tak ada. Dia ada balasan dunia dan akhirat orang mukmin. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia. Apa makna hayatan tayyibah? Kehidupan yang baik. Dalam kitab tafsir disebut beberapa tafsiran tentang kehidupan yang baik. Di antaranya as-sa'adah, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, bahagia. Orang beriman dia akan bahagia berbanding dengan orang tak beriman. Sebab orang beriman dia percaya kepada qada dan qadar. Apa yang berlaku kepada kita adalah ketentuan Allah. Tidak ada istilah putus asa kepada orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, bila mereka menghadapi masalah, mereka putus asa. Ada yang membunuh diri. Tapi orang betul-betul beriman, dia tahu dunia adalah tempat ujian. Ujian macam ujian dalam peperiksaan lah. Orang datang sekolah di universiti, ataupun orang yang pegawai-pegawai kerajaan, dia ada pangkat, bila nak naik pangkat ada peperiksaan, ada ujian. Bila ujian ada yang lulus, ada yang tidak. Itu mana ujian. Kalau lulus semua, kita orang tak panggil ujian.
Ujian ni ada yang lulu, ada yang tidak. Lulu alhamdulillah, tidak kita usaha lagi. Kita usaha lagi. Kita usaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa boleh merubah takdir Allah. La yuraddul qada illa bid-du'a. Ketetapan Allah, takdir Allah tidak boleh diubah kecuali melalui doa. Doa, kita minta doa. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Jangan kamu minta sesuatu dengan anak Adam, dengan manusia jangan. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab. Kamu kena minta memohon kepada Allah yang pintu kurniaannya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah dia murka, dia marah kalau kamu tak minta dengan dia. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Berbanding dengan manusia, dia marah kalau kamu minta dengan dia. Nah, orang ni kalau orang selalu minta kan, dia jawab lain macam lah. Dia tak apa suka. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala suka. Bahkan Allah Ta'ala murka kalau kita tak minta. Cuma minta dengan Allah Ta'ala ni ada cara lah. Ada cara. Kita nak minta manusia pun ada cara, itu manusia. Ini kan Allah Al-Khaliq. Ada cara dia. Cara dia di antaranya kita sebelum berdoa istighfar dulu, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita istighfar, kita berselawat kepada Nabi. Kerana bila kita berselawat kepada Nabi, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa makna Allah Ta'ala berselawat? As-salatu minallahi ya rahmah. Allah Ta'ala berselawat, nanti Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Kita selawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala turun rahmat kepada kita 10 kali. Kita berselawat 2 kali, Allah Ta'ala turun rahmat kepada kita 20 kali. Kita berselawat kepada Nabi 3 kali, Allah Ta'ala turunkan rahmat 30 kali. Kita akan tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa. Itu cara. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bila dia minta kerajaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh baca dalam Quran, Nabi Sulaiman doa, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ampunilah dosa. Padahal Nabi Sulaiman itu Nabi, Nabi Sulaiman itu Rasul. Dia memohon keampunan. Kita ni Nabi pun tidak, Rasul pun tidak, istighfar pun tidak. Oh tidak, semua dah berlaku. Qala rabbi ighfirli. Kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan kurniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepas daripada. Allah kurniakan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman boleh memerintah dunia, bukan memerintah tanah Arab, Palestin, memerintah dunia. Dengan ilmu yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman memahami bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang, bahasa burung-burung, bahasa semut. Bahkan Nabi Sulaiman boleh memerintah angin supaya angkat ke mana saja Nabi Sulaiman nak pergi. Wa li Sulaiman ar-riha huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Kami permudahkan angin kepada Nabi Sulaiman. Bila dia guna angin untuk berjalan, pagi angin angkat dia,
kalau untuk perjalanan biasa sebulan. Sebulan. Di satu pagi saja. Angin bawa dia. Tak jatuh. Naik kapal terbang tu silap-silap sebulan bukan setakat jatuh. Hilang sekali dengan kapal-kapal terbang. Tak jumpa sampai hari ini. Kapal terbang Malaysia tak jumpa. Nabi Sulaiman menguasai dunia. Wa husira li Sulaiman junudu minal jinni wal ins minal insi wal jinn wat tayri fahum yuz'un. Dihimpunkan kepada Nabi Sulaiman tentera-tentera yang terdiri daripada manusia, jin, burung-burung, tentera Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni hebat. Seekor burung tak datang, tak bertugas. Nabi Sulaiman tahu burung tu dia tahu. Kita ni orang penting kita tak tahu. Kalau yang ada guru pelajar seorang penting, kita tak tahu. Kita jadi ketua pejabat, seorang pekerja kita penting, kadang-kadang kita tak tahu pun. Wa tafaqqada at-tayr faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Nabi Sulaiman bila memeriksa tenteranya daripada kalangan burung, Nabi Sulaiman tengok burung hudhud tak ada. Hudhud ni burung belatu. Oh, sini pun faham burung belatu pun? Tahu ada banyak. Burung belatu. Jadi Nabi Sulaiman kata, kenapa aku tak nampak burung belatu? Am kana min al-ghaibin, atau memang dia ghaib, dia pergi ke lain, tak datang bertugas. Lau azibannahu azaban syadida, aku akan azab dia dengan azab yang dahsyat. Maknanya Nabi Sulaiman kata dia akan tindakan. Itu makna azabnya. Aula azbahanna, atau aku akan sembelih dia. Burung ni sembelih lah. Kalau orang ni sembelih mana pecah lah, pecah. Pecah tu bukan sembelih kan, nampak ponteng tak dengar, pecah. Itu tindakan. Aula ya'tiyanni bi sultanin mubin, ataupun kalau dia boleh bawa alasan yang jelas dan nyata, tak apa. Ini panjang cerita. Jadi saya nak cerita dengan Nabi Sulaiman, cara dia minta kerajaan kepada Allah SWT, dia istighfar. Nabi Sulaiman memahami bukan sahaja bahasa burung, semua bercakap Nabi Sulaiman faham. Semua. Dan Nabi Sulaiman dengar. Hatta idza ataw ala wadi an-naml qala namlah ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Sehingga bila tentera Nabi Sulaiman sampai di suatu lembah yang didiami oleh semut yang disebut Wadi Namli. Wadi Namli ini satu tempat di Palestin. Nama dia Wadi Namli. Lembah yang didiami oleh semut. Bila tentera Nabi Sulaiman sampai ke lembah tersebut, berkatalah Raja Semut, wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan bala tenteranya dalam keadaan mereka tidak menyedari. Sebab semut dia kecil. Kalau kita baca kitab tafsir disebut ketika semut tu cakap, jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman ni lebih kurang 3 km. Nabi Sulaiman ni fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum. Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut 3 km. Kita di dekat macam ni pun kena pakai pembesar suara. Yang tidak tak dengar.
Itu sebab tu dia boleh mengatakan benda. Nabi SAW. Jadi kita jangan putus asa. Kita orang beriman tak putus asa. Kita ikhtiar. Kita memohon kepada Allah. Kalau Allah tak beri sekarang, insya-Allah dia beri akan datang. Kalau tak beri akan datang, insya-Allah Allah Taala akan beri di akhirat. Penonton kita datang. At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal 'amal bit tanzil wal isti'dad li yaumil qiyamah. Cantiknya bangunan, itu belum syurga lagi. Atau kita cuba buat khayalan, cantiknya istana, itu tidak. Bukan syurga lagi. Cantiknya orang perempuan, kita kata itu bukan syurga. Selagi kita boleh gambar bukan syurga. Syurga ni mada ainun ra'at. Mata manusia tak melihat. Wala udhun sami'at. Telinga manusia tak mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah hitah dalam fikiran manusia. Ini disediakan pada orang yang melakukan amalan yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, supaya kita diberi ganjaran di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'd. Okey, jadi begitulah tausiah dari yang amat berhormat dari Panglima Besar dari Kelantan tadi.